Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar berita 101. Hari ini 5 Februari 2026 dan malam ini saya nak ceritakan dengan jelas berkenaan SARA untuk semua, khususnya tentang jumlah bantuan, tarikh penggunaan dan perkara yang ramai masih keliru. Sekarang ini kalau anda masuk ke laman rasmi sara.gov.my memang sudah tertera maklumat penuh berkaitan kelayakan, tarikh mula program, tarikh tamat serta jumlah bantuan yang dimasukkan ke dalam MyCAT anda. Untuk SARA untuk semua, jumlah yang dimasukkan adalah RM100 dibayar satu kali sahaja. Namun penting untuk diingat, walaupun baki itu sudah kelihatan hari ini, ia belum boleh digunakan. Penggunaan hanya dibenarkan bermula hari Isnin, 9 Februari 2026. Ini yang ramai terlepas pandang. Hari ini boleh semak, hujung minggu pun boleh semak, tapi belum boleh guna. Kalau terus pergi pasar raya sekarang, memang akan gagal dan akhirnya jadi salah faham yang tak perlu. Tempoh penggunaan SARA untuk semua ini adalah dari 9 Februari 2026 sehingga 31 Disember 2026. Maknanya RM100 itu boleh digunakan bila-bila dalam tempoh tersebut. Tak perlu tergesa-gesa dan tak perlu habiskan dalam bulan Februari. Setakat ini, terdapat 14 kategori barangan yang dibenarkan untuk pembelian di bawah SARA 2026. Buat masa sekarang, hanya kategori ini sahaja yang boleh digunakan dan sebarang penambahan akan dimaklumkan kemudian. Untuk yang terima SARA bulanan, di sara.gov.my anda akan nampak dua jadual. Bahagian atas ialah SARA untuk semua status layak, tarikh mula 9 Februari 2026, tarikh tamat 31 Disember 2026 dan baki RM100 yang tidak akan bertambah, hanya akan berkurang bila digunakan. Bahagian bawah pula ialah SARA bulanan yang dikreditkan setiap satu hari bulan, termasuk baki terkumpul dari bulan-bulan sebelumnya. Isu kelayakan pun sebenarnya sudah jelas. Bagi mereka yang lahir tahun 2008 dan ke bawah, tak kira bulan berapa anda layak. Kalau masih ragu-ragu, masukkan nombor MyCAT anda di sara.gov.my, semuanya akan tertera di situ. Yang penting tolong ingatkan rakan-rakan dan ahli keluarga, hari ini tak boleh guna, hujung minggu pun tak boleh guna. Penggunaan hanya bermula hari Isnin, 9 Februari 2026. Jangan nanti dah ambil barang, dah beratur di kaunter, baru kecewa bila tak boleh bayar guna SARA sedangkan tarikh sudah dimaklumkan awal.